Cerita tentang Bernardo Silva, nampaknya dia kini lebih cenderung untuk meninggalkan Man City sebagai ejen pemain bebas pada penghujung musim ini. Kontrak dia akan tamat pada bulan Jun dan setakat ini memang tak ada langsung rundingan antara Man City dan pihak beliau untuk kontrak baru. Semua keputusan sekarang bergantung sepenuhnya kepada Bernardo sendiri. Seperti yang saya pernah kongsikan sebelum ini, dia memang antara pemain yang perlu kita perhatikan untuk jendela perpindahan musim panas nanti, dan sekarang semua petanda menunjukkan yang dia akan berpisah dengan Man City telah pun ada. Minat terhadap Bernardo Silva ni memang banyak kelab daripada Eropah sedang berminat untuk mendapatkan khidmat beliau, antaranya daripada kelab Turki, MLS di Amerika Syarikat dan juga kelab Arab Saudi yang sudah lama memantau dan meminati beliau. Jadi sekarang ni semuanya bergantung kepada Bernardo untuk memilih destinasi seterusnya untuk beliau meneruskan karier bola sepak beliau. Buat masa ni dia kekal fokus profesional untuk membantu Man City sampai habis musim ni. Lepas tu bawah dia akan buat keputusan tentang hala tuju beliau dan pilihan kelab baru beliau. Yang pasti Bernardo Silva memang bersedia untuk memulakan satu cabaran baru pada musim panas nanti.